What a game, guys. Good morning, Assalamualaikum. What is up, guys? Welcome back channel Yusof Sembang Kari. Sekali lagi kalian tak sembang pasal United, mat. Sebab kita akan dapat All English Final. Finally, buat kali terakhir aku ingat All English Final Chelsea Arsenal lah. Chelsea menang. And now, yang paling kelakar sekali, All English Final dia antara dua team yang struggle dalam Premier League. Sekali nak bagi tahu kat korang levels of Premier League ni, team yang struggle dengan relegation pun, dua-dua team ni masuk Europa League final. Maksudnya macam paling teruk dalam EPL pun masuk final untuk European B tier punya competition. But yeah, game semalam aku tahu dah ada MU lepas concede gol pertama. Kalau tak, korang akan fikir aku rasa game ni kita akan lepaskan macam tu je lah. Sebab kau tahu lah macam mana MU dekat Old Trafford punya rekod season ni merunsingkan minda. Tapi at the same time, the best part bagi aku dalam game ni, lepas Mount masuk, literally change the game habis lah. Benda yang paling penting aku rasa kita kena start buat, kena bagi kudus, serious kudus and respect dekat Amorim. Walaupun kita nampak cara dia set up the team tak sesuai, especially untuk hadap second leg ni, tapi dia tahu bila and apa yang dia patut buat untuk ubah, membuatkan kita nampak the best part of Manchester United dekat second half of the game, especially lepas sub masuk macam aku cakap dia. And aku rasa kita dah boleh start timbulkan persoalan yang mana adakah Amorim ni sebenarnya cup manager. Sebab kita tengok performance dalam cup memang tak relax lah compare dalam league. Tapi bagi aku simple je, matematik dia adalah like Amorim ni dia tengah biasakan diri dalam liga yang mana dia tak biasa. Walaupun teruk gila, agak-agak lah kalau tak biasa pun, semua tahu kau perlukan masa, tapi janganlah jam sangat. Tapi memang jam sangat pun. Kalau nak compare dengan Europe, iaitu Europa League, dia tak terkejut sangat sebab dia tahu macam mana kau nak hadap teams dalam Europe. Member pun hancurkan MC apa yang kau nak expect apa kan. So disebabkan tu aku rasa kita kena bagi kudus lah dekat Amorim. And aku antara orang yang aku rasa, to be honest, sebelum seminggu dua ni aku rasa macam aku dah start syak sangka adakah Amorim betul-betul ready for it. Untuk Liga kita still persoalan tak dijawab. Next season pun baru kita dapat tahu sama ada dia cut for it ataupun tidak. Tapi so far in terms of kalau kau fokus on menang trofi, aku rasa he's probably that guy. Susah agak nak cakap sebab Postecoglou pun cakap second season dia akan menang trofi. So nak cakap nak write off Spurs susah agak, sebab Spurs pun 3 kali berturut-turut last jumpa MU kena henyak. The last time aku ingat, tak silap aku, MU menang lawan Spurs pun masa season yang Ronaldo ada, yang Ronaldo caw daripada atas padang tu. Tapi selain benda tu memang kau kena henyak je dengan Spurs. And problem tambahan pula, kalau kau tengok Spurs, diorang teruk juga, tapi kau tengok expected goal diorang dalam Liga macam mana, ke angkasa mat. Diorang ada tim yang rakus. Nak hadap dengan Onana yang reckless, aku rasa memang makanan diorang lah. So kat sini kita akan nampak who's the best team lah. Sebab bagi aku, pressing machine iaitu Spurs akan lawan dengan tim yang susceptible pada mistake iaitu MU. Dan aku rasa itu bukan kelebihan yang MU, itu adalah kelebihan yang aku rasa untuk opposition team yang hadap MU yang paling tak sesuai untuk MU sebenarnya. Tapi kita akan tengok macam mana. Bagi aku final nanti Mount kena start, Ahmad kena start, Shaw kena start. 3 ni aku rasa kena start. Tapi aku tak tahu lah sebab Amorim pun unpredictable lagi so far dari segi line up dia. And itu semi final. Aku just nak fokus on this game lah, sebab aku actually agak impressed juga. Sebab yelah, Mount pun cakap dia adalah malam ni akhirnya apa yang dia buat sampai dah paid off. Member injury prone je, aku rasa sebab tu dia tak dapat go into momentum buat kat orang right off Mount. Faham tak? Walhal kau tengok kalau dia betul-betul fit, put in a performance in shift macam ni, memang rocket lah. Sebab kalau kau tahu Mount ni, bila dia tengah dalam form yang mana sistem yang sesuai dengan dia, kita akan dapat the best of Mount. So, ada sebab kenapa aku dapat the best of Mount. Dia Tuchel contoh kan, Mount boleh katakan solid juga sebab dia main dalam sistem yang agak defensif macam back 3 juga dengan kebanyakan games under Tuchel kan. So disebabkan tu kita nampak sistem yang memang style of play berbeza, tapi setup tu lebih kurang sama, membuatkan dia nampak perform kan. Mungkin orang cakap so baru sekali, kau jangan nak over sangat. Aku faham, aku setuju kalau kau cakap macam tu. Cuma kita kena tengok dari segi perspektif yang Mamat ni punya gol, dua gol tak relax mat. First goal by Mason Mount, aku rasa dah Chelsea menangis berdarah, tapi diorang tak sedih sangat sebab diorang masuk final lah. Walaupun tak siapa nak tengok game tu. But point aku cuba buat adalah, first goal tu mengingatkan aku pada
Kau ingat tak masa Makeda masa umur 17 kan, ada half turn finish, lebih kurang vibe macam tu lah. Second goal pun lagi impress dengan aku pada David Villa pula. David Villa dalam Spain World Cup 2010 yang dia bagi lawan tim apa aku tak ingat, group stage lah, yang dia rembat daripada jauh yang keeper keluar kat tu pun sama lah, lebih kurang super bagus. Sebab bagi aku susah gol kedua tu pun susah. First memang susah sebab cara dia back heel, lepas tu dia placement bola roket. Tapi yang second pun susah guys, sebenarnya nampak je macam senang. Satu sebab kau nak kena hit on target daripada jauh, kaki weak foot woman pula tu bukan senang mat. Tu satu lagi adalah bola tu kena laju. Kalau bola tu selaju, orang nak fokus laju, boleh jadi dia rembat keluar tinggi. Boleh sebab dia nak buat lajuan, tapi boleh jadi juga disebabkan orang nak bagi tepat, dia tak buat laju, nak control. Buatkan dia control, keeper sempat tangkap bola. Tapi aku rasa keeper pun dah give up sebab dah tengok cara keeper lari pun boleh agak lah. Sebab yelah member dah kena 3 biji. So aku rasa dalam kepala otak dia fikir there's no point pun aku semangat pun kita akan lepas. Minit pun dah almost habis lah game kan. But Mount ni performance memang superb lah. Aku excited nak tengok dia macam mana main dalam final nanti. And Amad Diallo Mamat ni aku rasa memang mengingatkan kepada Saka gitu, Real Madrid. Dia balik pada injury at the right time. Dia masuk available balik, literally change rezeki lepas dia masuk And Amad ni dia macam mana aku cakap, dia tak ada skill yang macam in awe atau boleh tengok dia main, tapi dia punya aku pada Saka, dia jenis macam football IQ tau. Bila tak pass, bila nak beat player, dia ada benda yang mahal. And satu benda yang banyak player tak ada, determination dia. Setiap kali dapat bola dia nak create something tu mahal. Højlund pun dapat gol, sangat-sangat positif ahead of the final sebab perlukan striker yang confident dan informed. Walaupun bagi aku Ziyech punya performance memang okey agak game ni, create chance untuk Garnacho. Yelah, Garnacho bukan pure striker, memang one-on-one macam tu kau dah boleh agak boleh kalau dia tak ada miss pun kau tak terkejut lah. Selalu play macam ni patutnya beat keeper lu baru finisher, tapi aku tahu Pal dia take dia decide untuk lock. But dia aku sikit orang akan lupa pun sebab dia menang kan. There's no point to overthink. And aku tahu ramai aku tarik game ni macam Bruno tak perform apa-apa. Bagi aku Bruno dah sampai satu level, especially season ni sampai satu level yang mana kau tak boleh nak kecam dia walaupun game dia teruk. Faham tak? Sebab dia sampai satu darjat level untuk MU yang mana macam terlalu banyak selamat ke MU, terlalu banyak jadi one man show, membuatkan kau rasa macam okay lah game dia kau buat lupa je lah performance dia macam tu. Tu satu. So aku rasa aku tak target sangat kat Bruno, tak sentuh Bruno banyak game ni. Yang penting dia kena atas padang sebab dia punya presence tu yang mahal. Lepas tu kau ingat Casemiro lagi, aku tak tahu Pal member macam biasa game Europe memang masa test rocket Mamat dia kena start lah confirm masa final nanti. And bagi aku paling aku impress juga, aku rasa kena bagi shout out Lena Yoro. Lepas kena game dengan Sulemana dekat Premier League, tak satu game aku rasa aku target dia yang cakap dia punya performance memang off habis lah, tak ada. But dia lepas tu confidence level dia top. Kau kena faham Mamat ni tak pernah main back 3. Dia masuk dalam sistem baru, budak umur 18 masuk sistem baru. Back 3, back 2, back 3 tak kisah, aku boleh perform. Dia perform macam tu lah. Yang paling mahal ability dia adalah run with the ball. Dia aku pada Ben White lah, setiap dapat bola run masuk dalam kotak, masuk dalam half opposition, tak takut. Sebab aku faham center back kalau lose bola counter attack masuk opposition, tapi keberanian dia untuk budak muda macam ni, interested nak tengok sejauh mana boleh pergi lah. And final akan jadi fight of the season untuk team ni, relegation team ni. But we'll see lah. Aku excited nak tengok final ni. Dan aku rasa aku tanya aku root for siapa, obviously root for MU sebab takkan aku nak root for Spurs pula kan. Tapi 50-50 prediction aku 50-50. Kita sembang nanti lah. But so far like Spurs pun boleh tahan. Kau jangan main kalau diorang tengah serious, plus diorang on momentum yang tengah sedap. Hanya MU je every single time. MU tak boleh ambil rendah diorang.